Untuk pengguna-pengguna mesin elektrik guys, hari ni aku dah restock Yulang rod holder. Siapa-siapa yang tengah cari Yulang rod holder, hari ni kita dah restock. Kita buka harga kat sini 280 saja, boleh nego lagi. So dekat sini siapa yang tak tahu, Yulang rod holder ni banyak function dia guys. Korang boleh adjust angle dia kiri ke kanan. Nampak tu? Kalau kata tiba-tiba ikan strike belah belakang ke, korang nak pusing-pusing, boleh adjust bawah tu. Alright. So mana-mana yang tak tahu lagi, tak faham dengan video ni, korang boleh PM. Lepas tu kalau korang nak pasang dekat boot korang pun guys, ni belah bawah lah, korang just pusing je, nanti dia terus klip kat boot korang. Itu kalau bahagian bawah. Kalau bahagian tepi pun ada juga. Ni macam ni, ni bentuk dia lah. Lepas tu bahagian atas ni guys, kalau korang strike, korang boleh terus cabut. Cabut dulu atas ni. Nampak tu? Ini tempat pegang rod, dia boleh terus cabut lah. So rod holder korang terjaga. So harga kat sini kita buka 280 sahaja, harga boleh nego lagi. So guys, features lagi. Korang tengok ni. Korang boleh adjust nak ke depan ataupun ke belakang dia punya holder ni. Just adjust je macam tu. Harga memang sangat murah guys 280, boleh nego lagi. Barang memang padu lah. Yulang ni kalau korang pergi dekat Tekong mana-mana semua pakai guys. So kalau korang berminat nak beli Yulang rod holder ni, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang je kedai. Kita pun boleh post satu Malaysia. Nak lagi puas hati, boleh datang kedai lah. Macam-macam korang boleh shopping lagi barang-barang lain. So macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.